Kalau tengah cari motor skuter dengan harga bawah 30,000, saya ada satu adventure skuter dan juga lagi satu maxi skuter guys. Jom tengok apa yang ada dekat motor ni. Pertama sekali kita tengok untuk ADXTG 400 ni guys, didatangkan dengan handguard. Okey. Lepas tu untuk windshield kita boleh adjust secara manual sahaja. Keyless system pun dah bagi sekali dan terdapat USB Type A. Untuk bahagian suspension, depan menggunakan upside down fork dan juga belakang menggunakan mono. Untuk sistem brake pula, menggunakan single disc ABS depan belakang dan terdapat traction control. Yang seterusnya saya ada maxi scooter Cruisim 400. Yang ini didatangkan juga dengan keyless system, meter TFT dan juga manual windshield guys. Cuma yang ini tak ada handguard lah. Dan tak lupa juga motor ni dah didatangkan dengan kamera depan dan juga belakang. Untuk dia punya suspension pula dia menggunakan telescopic fork dan belakang menggunakan double absorber. Sistem brake pula menggunakan single disc, 4-port caliper, ABS depan belakang dan terdapat traction control juga. Untuk tangki minyak motor ni berkapasiti 13 liter sahaja. Okey, lepas tu untuk ketinggian seat pula dalam 790 mm. Untuk tangki minyak dia berkapasiti 14.5 liter dan seat height 785 mm. Untuk bahagian enjin, motor ni menggunakan 399cc yang menghasilkan sekitar 35 horsepower dan juga 37 Nm torque guys. Dan motor ni dipacu oleh rantai. Yang ini pun menggunakan 399 cubic centimeter dengan menghasilkan horsepower sekitar 33 horsepower dan juga 37 Nm torque guys. Dari segi kompartmen untuk Cruisim 400 ni kita dapat dua storage dekat bahagian tepi motor ni dan satu storage yang besar dekat bahagian bawah tempat duduk. Untuk ADXTG ni pula hanya ada satu sahaja tempat untuk meletakkan barang. Jadi kalau korang berminat dengan salah satu SYM ni, untuk Cruisim 400 harga body 27888, ADXTG 400 pula 29888. Kalau korang berminat, terus WhatsApp Alif ataupun datang ke M4 Smart Shop Seremban 2.